kiblat ditukarkan. Hal ini demikian kerana baginda tidak mahu Islam disamakan dengan agama lain dan tidak mahu Islam diperkecilkan oleh bangsa atau orang Yahudi. Ini salah satu kita kata antara hikmah kan, kenapa baginda SAW berdoa, bermunajat supaya Allah Ta'ala menukarkan arah kiblat. Kenapa? Poin yang penting kat sini, tidak mahu tasyabuh. Ni kita doalah, kita cuba perhatikan unsur-unsur tasyabuh, menyamai. Kerana baginda tidak mahu melihat Islam itu berada di bawah. Satu. Yang kedua, baginda tidak sanggup melihat Islam dipelecehkan oleh siapa? Oleh orang Nasrani dan Yahudi. Kerana Yahudi dan Nasrani ni mereka ahli kitab. Sama-sama ahli kitab menerima Taurat dan Injil. Mengakui ataupun menerima perutusan Nabi dan Rasul. Tapi disebabkan rasa mereka ta'asub, mereka rasa bangsa mereka adalah bangsa yang paling baik dan paling mulia, semua bangsa tidak layak untuk disamakan dengan mereka. Kan? Jadi bila Nabi SAW diutuskan, maka mereka jadi tak puas hati. Itu keadaan itu pun dah menunjukkan bahawa mereka ini tidak boleh menerima takdir Allah Ta'ala setahap itu. Mereka tak boleh terima. Sedangkan Rasulullah diutuskan sebagai Rasul terakhir, dan itulah yang menjadi sebab kenapa mereka tak nak ikut. Ada sebahagiannya yang beriman, tapi yang kebanyakannya wa aktsaruhumul fasikun wa aktsaruhumul kafirun. So kebanyakan mereka tak nak, menolak apa yang dibawa oleh baginda SAW. Kenapa? Kerana Yahudi tidak boleh ataupun menganggap bangsa Arab itu adalah bangsa yang rendah daripada mereka. Jadi sebab itulah bila orang Yahudi cuba mempelecehkan, kau ni macam kita orang aja kan, tapi kita orang lagi mulia sebab kita orang dapat kitab dulu. Kan? Jadi Nabi tak sanggup, Nabi sedang bimbang, Nabi pun merasa tak sedap, tak selesa dengan tindakan seperti itu dan berdoa supaya Allah Ta'ala pindahkan. Dan ketika itu Kaabah sendiri pun sebenarnya dah mulia, cuma disebabkan oleh amalan, ibadah ataupun kita kata pengagungan ataupun kemuliaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab ketika itu dah bercampur. Ketika itu pun Nabi SAW masih lagi berdakwah, Nabi berhijrah, Mekah masih lagi dikuasai oleh kaum musyrikin Quraisy. Jadi Mekah masih lagi menjadi tumpuan ataupun Kaabah itu sendiri, tetapi ibadah ataupun pelaksanaan, kita kata ibadah-ibadah ketika itu dalam kalangan orang Arab, dia lebih kepada macam-macam lah, bercampur. Ada yang jenis yang syirik pun ada kan. Jadi bercampur. Jadi seolah-olah macam kita kata Nabi SAW berdoa supaya Allah Ta'ala membersihkan Kaabah itu dengan satu, kita kata, kemuliaan yang lain, yang kelak akhirnya Allah Ta'ala memberi keupayaan kepada baginda untuk membuka kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Itulah dia rentetan sirah. Jadi lalu Allah Ta'ala mendengar keluhan baginda itu, doa baginda itu, lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa wallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering mendongak ke langit, maka kami akan hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram, dan walau di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab memang mengetahui bahawa perintah menghadapkan Masjidil Haram itu adalah benar daripada Tuhan mereka, dan Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh mereka. Surah Al-Baqarah ayat ke-144. Jadi akhirnya Allah Ta'ala menjawab doa Nabi itu, dan Nabi SAW akhirnya bermulalah kita kata solat menghadap ke
Masjidil Haram, dan ketika itu Nabi berada di kota Madinah. Itulah kalau kita dapat lukiskan kan, ataupun kita Google Map, buka kat peta Google Map tu. Kalau kita ni saya cuba bayangkan sebab saya cuba sebutkan peta ni, mungkin tuan-tuan puan para jemaah boleh tengoklah di Google Map masing-masing. Kita bayangkan Nabi SAW berada di kota Madinah. Kan semenanjung tanah Arab itu Nabi berada di kota Madinah. Di mana kedudukan kota Madinah? Kota Madinah terletak di utara, sedikit dari kota Mekah. Maksud Mekah di bawah, Madinah di atas. Kita titik itu dah. Di mana terletaknya Masjidil Aqsa ataupun di kota Baitul Maqdis? Di utara. Atas lagi, dekat sekarang ni kita sebut sebagai Palestin lah. Atas. Jadi bermaksud, kalau Nabi SAW berada di kota Madinah, kita cuba bayangkan, Nabi solat, para sahabat menghadap ke arah utara. Utara kemudian condong sikit lah. Menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kalau apabila Allah Ta'ala turunkan perintah untuk tukar arah kiblat ke Masjidil Haram, maka kita akan dapati hampir 180 darjah, atas ke bawah. Sebab Madinah ada tengah-tengah, jadi pusing ke bawah. Jadi begitulah. Ada macam-macam lah, ada pelbagai riwayat, ada pelbagai perkisahan tentang bagaimana Nabi SAW solat. Ada yang kata di masjid itu, mungkin kalau tuan-tuan pernah ziarah umrah, mungkin adalah cerita ataupun dikongsikan tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Qiblatain yang dikatakan itulah tempat Nabi solat ketika mana perubahan arah kiblat itu berlaku, kan. Jadi yang pasti dari segi kedudukan geografinya begitu, kan. Sebab itu kalau dalam Islam kita kena tahu jugalah sedikit sebanyak tentang geografi, kan. Geografi falak. Macam malam ni kita cerah anak bulan, kan. Cerah anak bulan dan masih tak nampak anak bulan ni, hujan je, kan. Jadi kita tak nampak anaknya. Tapi jadi digenapkan 30, insya-Allah lah kita akan bertarawih esok malam lah. Jadi nak jadikan cerita, itulah dia sedikit sebanyak kita nak menentukan arah kiblat, perlukan kepada ilmu geometri, geografi, falak. Kita nak menentukan ibadah kita pun memerlukan kepada falak, astronomi, cerapan bintang dan bulan dan sebagainya, kan. Jadi kat situlah dia. Baik. Dan ada jugalah beberapa ibadah-ibadah kita dalam Islam ini, selain daripada solat, puasa, kita ada solat sunat, gerhana, kan. Apabila berlaku fenomena gerhana matahari dan bulan, kita ada solat sunat gerhana. Itu semua adalah kita kata aplikasi ataupun kaitan ibadah kita dengan ilmu-ilmu falak. Jadi itulah dia, sebagai fardu kifayah, kita kena ada orang yang pakar dalam bidang ini supaya kita boleh ikut panduan yang diberikan. Jadi kalau dalam Islam ataupun kita di setiap negeri ini, kita ada pejabat mufti lah. Jabatan mufti setiap negeri, dan di jabatan mufti itu ada unit falaknya. Jadi kita jangan risau, insya-Allah kita ada panduan dia dan tak sembarangan kita mengikuti kiblat ataupun takwim dan sebagainya. Allah SWT menceritakan tentang tipu helah dan kata-kata orang Yahudi yang bertujuan untuk merendahkan Islam. Ini cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW menerima, kita kata apa istilahnya, tekanan, menerima cercaan daripada orang Yahudi. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 145 hingga 147. Kemudian Allah Ta'ala menjenteramkan hati Rasulullah dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan bagi setiap-tiap umat ada kiblat masing-masing untuk mereka menghadap ke arahnya. Kan, wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Maksud Allah Taala, kan, kita kata tak kala orang Yahudi ni mempelecehkan, dan ketika itulah menjadi hikmahnya Allah Taala tukar arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram, dan Allah Taala memberikan hujah kepada Rasulullah supaya jawab kepada mereka bahawa kita kata bagi setiap umat ada arah tujunya, arah kiblatnya masing-masing sebagai satu keistimewaan. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam membuat kebaikan di mana sahaja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan semua pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan dari mana sahaja kamu keluar, maka hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya perintah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah Allah tidak pernah lalai akan setiap perkara yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar untuk mengerjakan solat, maka hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, supaya tidak ada sebarang hujah bagi manusia yang menjanggahi kamu, kecuali orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada celaan mereka, dan takutlah kepada aku semata-mata, supaya aku sempurnakan nikmatku ke atasmu, dan kamu mendapat petunjuk mengenai perkara yang benar. Ini nak kata Allah Ta'ala jelaskan kenapa berlakunya pertukaran ini, dan bagaimana Rasulullah nak menjawab sebagai satu hujah untuk Rasulullah menjawab pelecehan-pelecehan yang diberikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian itu dari sudut nas Al-Quran berkaitan dengan perubahan arah kiblat. Walaupun kita sebut tentang perubahan arah kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram, ia tetap tidak merubah atau tetap tidak, kita kata, menyebabkan kita lupakan Masjid Al-Aqsa, kerana ia terdapat di dalam tarikh tasyri' solat kita, sejarah pensyariatan solat kita. Kita pernah menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Bukan bermakna kita dah tak hadap Masjid Al-Aqsa, kita lupakan dia. Itu benda yang kita kena ingat. Sebab itu ada nilai, kita kata selain daripada nilai sentimental, itu adalah nilai bagaimana pensyariatan ibadah kita tu ada berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Walaupun benda ni lah kita kata Allah, kita duduk Malaysia ni jauh sangat ni kan. Tapi setidak-tidaknya kita faham dia berkaitan dengan sejarah pensyariatan. Sebelum itu, itulah bila saya cerita tentang sejarah ni, kadang-kadang saya agak, bukan kita kata apa, cuba nak mudahkan kefahaman. Kadang-kadang bila kita bincang ataupun kita kata kita wacanakan perbincangan tentang fiqh, tentang hadis, tentang tafsir, kadang-kadang agak kita kata agak kurang lengkap sekiranya tidak kita ceritakan tentang sejarah. Contohnya kita cerita tentang kitab fiqh, kita cerita solat, rukun solat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sebenarnya ada peristiwa di sebalik kenapa kita solat menghadap ke Masjidil Haram, kenapa kita sebelum ni menghadap Masjid Al-Aqsa, kan? Semua itu ada latar cerita dia. Dan kebanyakan latar cerita ni tak diketahui oleh ustaz-ustaz kita. Mereka yang kadang-kadang tu fokusnya kepada fiqh, boleh jadi mereka terlepas pandang tentang aspek-aspek sejarah seperti ini. Jadi bila orang nak tanya apa tu, kita kata, oh, tak boleh kan? Maksudnya apa? Kita kena meluas pembacaan kita supaya bila kita beribadah dalam keadaan kita bukan sahaja tahu rukun, syarat dan sebagainya, tapi kita tahu sebenarnya itu dia. Kita menghayati bagaimana ibadah kita dilaksanakan, sebab kita tahu macam mana ibadah itu disyariatkan. Sebab itu dalam fiqh tu sendiri ada satu subjek ataupun topik yang disebut sebagai tarikh tasyri' al-islami. Kita belajar sejarah pensyariatan ibadah-ibadah dalam Islam. Ibadah puasa ada sejarahnya, ibadah solat ada sejarahnya, ibadah zakat ada sejarah. Semuanya ada. Dan benda tu dicatatkan oleh para ulama, supaya kita tahu bila kita syariatkan puasa, bila kita disyariatkan azan,
dan sebagainya. Baik. Itu adalah dari sudut dalil ataupun nas Al-Quran. Dan kita kena ingat, kita tak akan lupakan Al-Aqsa, kerana sebelum ini kita pernah memelihara, umat Islam pernah bebas mendirikan solat di tiga-tiga masjid kita. Al-Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pernah berada di bawah satu naungan pentadbiran umat Islam dan tak ada siapa pun yang berani rampas. Walaupun begitu, orang Kristian dan orang Yahudi nak claim, ataupun walaupun orang Yahudi dan Kristian duduk di bawah kekuasaan Islam pada zaman Khilafah Uthmaniyah misalnya, mereka bebas untuk melakukan ibadah. Tak ada sekatan-sekatan. Tapi hari ini dia terbalik bila umat Islam tidak dapat lagi memelihara mentadbir wilayah tersebut, mereka pula yang merampas. Mereka pula yang menetapkan berapa orang yang boleh solat dalam Masjidil Aqsa. Itu dah terbalik lah. Kan? Wayazubillah. Kan? Kita bagi peluang kat mereka untuk datang solat. Mereka nak buat ibadah mereka sendiri dekat. Mereka nak berziarah ke tempat yang mereka anggap sebagai Haikal Sulaiman itu, kita bedang kan. Tapi bila kita dah hilang, kita kata punca pemerintahan, maka kita pula ditindas, disekat itu ini macam. Itu kita perangai orang Yahudi dan Nasrani. Ada juga disebut dalam hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan penukaran arah kiblat ini. Hadis berkaitan ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib dalam beberapa riwayat. Ini saya baca je lah terjemahan ni. Panjang juga hadis ni. Bahawasanya Nabi SAW ketika pertama kali tiba di Madinah, baginda tinggal bersama bapa saudaranya daripada kalangan Ansar. Dan, ya betul. Bila sebut tentang bapa saudara dalam kalangan Ansar, dalam kuliah sirah di tempat lain, saya ada ceritakan. Sebenarnya Nabi SAW ni ada ahli keluarga di Yathrib ataupun Madinah. Sebelum Nabi berhijrah lagi. Kenapa? Kerana di situlah adanya makcik-makcik Nabi SAW sebelah ayah baginda Abdullah. Jadi kalau kita baca sirah Nabi SAW, kan, ayahanda baginda wafat ketika baginda dalam kandungan. Kemudian baginda dah lahir dalam usia 4 tahun. Nabi dengan ibu baginda Siti Aminah pergi ke Yathrib. Berjumpa siapa? Berjumpa ahli keluarga, mak-mak saudara, ayah saudara sebelah suaminya. Sebab itulah Aminah wafat di Abu'. Abu' tu tempat di antara Mekah dan Madinah. Jadi kita kata Sayyidah Aminah bawa Rasulullah pergi ziarah ahli keluarga di sana dan beliau wafat di pertengahan jalan nak balik ke Mekah. Jadi seperti mana yang hadis ini cerita, Al-Bara bin Azib cerita bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi singgah menziarahi ahli keluarga baginda itu, merujuk kepada itulah bapa-bapa saudara baginda yang dah lama dah, lama-lama dulu Nabi jumpa waktu kecil. Dan baginda solat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. 1 tahun 12 bulan. Bermaksud setahun lebih lah. Setahun 6 bulan. 1 tahun 4 bulan gitulah. 4 atau 5 bulan. Setahun lebih. Akan tetapi baginda sebenarnya suka agar kiblatnya menghadap ke arah Baitullah. Maka solat pertama yang didirikan oleh baginda yang menghadap ke Baitullah adalah solat Asar. Maksudnya ketika peristiwa pertukaran kiblat itu, setelah hampir setahun lebih Nabi solat menghadap Baitul Maqdis, maka perintah pertukaran arah kiblat itu berlaku ketika Nabi SAW tentang solat Asar. Dan pada ketika itu terdapat beberapa orang solat bersama baginda. Setelah itu seorang lelaki yang solat bersama baginda keluar dan lalu di hadapan beberapa orang yang berada dalam masjid yang sedang rukuk menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Lalu dia berkata, saya bersaksi demi Allah, saya telah solat bersama Rasulullah menghadap ke arah Makkah. Jadi nak kata, para sahabat cuba menggambarkan peristiwa itu. Sahabat yang sempat solat dengan Rasulullah, mereka dah solat ke arah Makkah, Kaabah. Kemudian sahabat itu selesai, sahabat itu nampak ada sahabat lagi masih lagi menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian dia cakaplah, saya bersaksi demi Allah, saya telah solat bersama Rasulullah menghadap ke Kaabah. Mendengarkan hal itu, segera mereka memalingkan kiblat ke arah Baitullah.
Orang-orang Yahudi sebelumnya kagum kerana baginda solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Begitu juga dengan ahli kitab, maksud Nasrani lah. Namun setelah baginda berpaling ke arah Baitullah, mereka menolak perkara tersebut. Mereka menafikan pula. Sebab itu dalam ayat Quran tadi, Allah kata, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun. Kan? Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni macam, ush, tak mungkinlah Muhammad boleh paling kiblat. Semua macam, uish, mustahil kan. Macam tak percaya. Benda-benda yang elok-elok baru nak kembang-kembang telinga kan. Kan, kembang-kembang apa? Nak kata bangganya kan. Tapi tiba-tiba, Rasulullah tukar kiblat. Jadi tak jadilah nak belagak kan. Itulah dia kata, kita kata sebagai satu bukti hujah. Dan mereka tidak, pada awalnya orang Yahudi dan Nasrani ni tidak percaya, tidak menerima kan. Seorang sahabat Zuhair berkata, Abu Ishaq menceritakan bahawa Al-Bara' menambah dalam hadis ini. Ini ada tambahan daripada perawi lah. Sebelum kami mengubah arah kiblat ke dalam solat, beberapa orang Islam telah meninggal atau terbunuh dan kita tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang mereka mengenai solat mereka. Lantas Allah menurunkan ayat dan Allah tidak akan mensia-siakan bukti iman kamu. Kemudian sebagai sikit tambahan lah, para sahabat bertanyalah kepada Rasulullah, macam mana dengan sahabat-sahabat kita yang dah solat menghadap Baitul Maqdis, yang dah meninggal? Adakah ibadah mereka, solat mereka diterima? Lalu Allah Ta'ala pun berikan jawapan melalui Rasulullah. Allah Ta'ala melalui firman-Nya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيءَ إِيمَانَهُمْ. Maksudnya apa? Itu tidak, kita kata dah lepas, dan Allah Ta'ala tidak akan mengurangkan, tak akan mensia-siakan kata ibadah mereka itu. Nak katakan itulah, itu antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis yang lain, dinyatakan mengenai tempoh umat Islam solat menghadap ke Baitul Maqdis. Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa al-Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran, thumma surifna nahwa al-Ka'bah. Kami solat bersama Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Lalu selepas itu kami diperintahkan untuk beralih ke Kaabah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nak katakan, kita kata konsisten lah riwayatnya yang menyatakan Nabi solat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 bulan atau 17 bulan. Lebih kurang setahun lebih. Okey. Jadi itulah dia sedikit sebanyak berkaitan dengan peristiwa perubahan arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Makkah. Baik. Okey, kita beri laluan azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, sebagai penutup untuk topik kita pada malam ini, Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada kitab Sahih Al-Bukhari, bahawa para ulama mempunyai perbezaan pendapat mengenai arah kiblat yang dihadap oleh Nabi SAW ketika baginda menunaikan solat di Mekah. Ini ada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan di mana ataupun ke arah mana baginda solat ketika baginda berada di Mekah. Jadi antara pandangan tersebut ialah baginda menunaikan solat menghadap ke arah Baitul Maqdis tanpa membelakangi Kaabah. Sebaliknya Kaabah berada di antara baginda dan Baitul Maqdis. Kan? Kita cuba boleh bayangkan nak kata bahawa Nabi tidak membelakangi Kaabah. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, baginda menunaikan solat ke arah Baitul Maqdis. Semata-mata ke arah Baitul Maqdis. Dan pandangan yang ketiga, baginda menunaikan solat menghadap ke arah Kaabah. Namun setelah baginda berhijrah ke Madinah, baginda menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian pandangan ini dianggap lemah. Ada banyaklah pandangan-pandangan. Cuma nak dikatakan bahawa pendapat yang pertama adalah lebih tepat kerana dia menggabungkan pandangan pertama dan kedua, dan perkara ini telah disahkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Bermaksud, kita boleh simpul, ini simpulan daripada para ulama ni. Para ulama hadis, mereka mensyarahkan hadis, membincangkan tentang perkara ini. Mereka berpandangan bahawa baginda menunaikan solat ke Baitul Maqdis tanpa membelakangi Kaabah. Bermaksud, tetap Kaabah itu dimulakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam masa sama baginda solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kan? Kiranya Kaabah berada di antara baginda dan Baitul Maqdis. Macam tu. Kaabah di tengah-tengah lah. Tak membelakangi, dan ketika solat, kita boleh bayangkan Nabi menghadap ke arah utara, depan baginda Kaabah, dan dia selari dengan arah kiblat menghadap ke Baitul Maqdis. Dia kena lukis-lukis sikit baru kita nampak kan. Jadi apa-apa pun itulah dia sejarahnya, dan kita memiliki kesan ataupun signifikan dari segi ibadah kita dengan Masjid Al-Aqsa, dan di situlah kita berhubung ataupun kita kata keterikatan kita kepada masjid ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala sepanjang bulan Ramadan yang akan menjelma. Selain kita doa supaya kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik, kita doa jugalah supaya Allah Ta'ala selamatkan seluruh umat Islam, tempat-tempat umat Islam, negara-negara umat Islam daripada segala bencana, malapetaka dan sebagainya. Dan di Palestin itu sendiri kita tahu setiap kali bulan Ramadan adalah macam-macam. Waliyazubillah lah sehari dua ni masuk Ramadan, macam-macam kita akan dengar di berita askar-askar mereka tak bagi nak solat, orang tua tak bagi solat, hanya beberapa orang. Macam-macam lah sekatan-sekatan yang dikenakan kepada saudara-saudara kita yang berada di sana, nak menunaikan solat di tempat mereka, di masjid mereka, tu pun dihalang dan disekat. Kita berdoalah kepada Allah Ta'ala semua selamat semua sepanjang bulan Ramadan.
dan kita mudah-mudahan kita dapat keampunan dari Allah Taala dan itqul minan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.